Ada follower minta tolong. Dia tanya kalau muka kosong, bajet bulangan dekat 1,000 sampai 1,500 lebih, boleh dapat BMW model apa? Okey kawan, sekarang I sediakan 8 biji kasih you pilih. Nombor 1 ni, BMW 218i N Sport tahun 2020. Muka kosong, bulangan dekat 1,500 lebih saja. Kalau you rasa tadi itu 2 series tak cukup besar, you boleh tengok yang ini dengan itu. Ini ialah 5 series 520i N Sport tahun 2016. Ini dua-dua model sama, tahun sama. Boleh buat muka kosong. Bulangan dekat 1,400 lebih saja. Kalau you rasa 5 series besar sangat, tak apa. Kami lagi ada 3 series. F30i ada 5 biji. I tunjuk kasih you tahu ada apa beza. Yang ini bukan new facelift. Tahun 2015. Enjin pakai N20. Muka kosong. Bulangan 1,300 lebih saja. Kalau you punya bajet boleh up sikit sampai 1,400 lebih, you boleh tengok yang new facelift. Ialah tahun 2016. Enjin pakai B48. I sekarang ada 3 biji ready stock. Yang ini warna Nado Grey. Yang belakang tu warna putih. Dengan yang ini warna hitam. Ini 3 biji, semua model sama. 320. Yang ini paling murah. Sebab ini ialah 318i. Tahun 2018. Kereta ni muka kosong. Bulangan dekat 1,000 saja sudah boleh dapat. Okey kawan-kawan. Yang mana satu biji you minat, you suka, boleh hubungi sales team. Lagi, kalau korang minat kereta yang macam ni, semua sudah modify cantik-cantik punya, you boleh follow kami. Tekan follow button. Supportkan Bika. Thank you.